Okay, Assalamualaikum. Kembali lagi kita. Apa cerita hari ni? Overhaul CBR. Okay, hari ni aku dah split aku punya crankcase. Okay, kat sini dan aku nampak lah. Dan memang ada masalah besar juga lah. Betul kan. Aduh, memang tak mudah Okay, sebenarnya macam kita tahu crankshaft ni kita jantung motor lah kan. So, isu yang pertama yang aku nampak dia tengah untuk rod yang pertama dia lembut ya. Rod kedua lembut. Rod ketiga sorry, rod ketiga ni rod dia kerah, dia ada jam. Rod lahir kamu ada jam. Lepas tu seterusnya kat main gear dah ada cheat lah. Tapi kat ikut kat jenis semua okey, dah semua okey lah. So memang makan mudah ya, kena cari crankshaft baru lah. Aduh.